Apa sikit suggest untuk owner tukar tangki baru terus. Kalau kita nak buat pemukat macam ni pun satu kerja juga. Lagipun takutlah lepas welding ke, takut masalah bocor. Ataupun tak lama, kerak-kerak dia macam bergelutu jalan raya. Kalau dia simen ke apa pun dia dalam tangki. Bukan tak boleh buat lah, tapi jadi agak leceh lah. Selagi mana tangki ni boleh buat, memang boleh buat. Sekejap tengok cik tangan aku cik. Yok boh, padu yok boh. Ada besi dalam beg dah weh dalam ni. Okey, kejap je Guys, tengok ni. Aduh. Aduh cik tak keluar ni. Kau bayangkan